Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Yuni binti Azahar. Saya Nur Alia Natasha binti Nazri. Kami akan mempersembahkan dokumentari yang bertajuk Implikasi Konflik Persempadanan dan Tuntutan Bertindih terhadap Malaysia. Di atas peta dunia, sempadan dilakar sebagai garis halus. Namun, dalam realiti geopolitik, garis itu menentukan kuasa, hak dan identiti sesebuah negara. Garis yang kelihatan tipis itu sebenarnya memisahkan kedaulatan, menentukan hak eksploitasi sumber alam dan menjadi asas kepada keselamatan nasional. Sempadan bukan sekadar pemisah fizikal antara dua wilayah, ia menentukan siapa yang berdaulat, siapa yang berhak mengurus hasil bumi dan sumber marin, serta siapa yang bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan dan ruang udara. Dalam dunia moden yang saling bergantung, setiap inci wilayah membawa nilai strategik yang amat besar. Malaysia sebagai negara maritim yang terletak di persimpangan laluan perdagangan antarabangsa seperti Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, berada dalam kedudukan yang sangat strategik. Kedudukan ini membawa kelebihan ekonomi, namun dalam masa yang sama membuka ruang kepada cabaran persempadanan dan tuntutan bertindih. Konflik persempadanan bukan sekadar isu teknikal mengenai koordinat dan peta lama. Ia melibatkan tafsiran sejarah, dokumen perjanjian kolonial, prinsip undang-undang antarabangsa serta kepentingan geopolitik serantau. Setiap pertikaian membawa implikasi terhadap kestabilan hubungan diplomatik, keyakinan pelabur dan persepsi antarabangsa terhadap kedaulatan negara. Tiga lokasi sering menjadi simbol kepada cabaran ini: Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan dan Pulau Layang-Layang. Tiga pulau, tiga pertikaian, namun setiap satunya mempunyai latar sejarah, pendekatan penyelesaian dan implikasi yang berbeza terhadap Malaysia. Tiga pulau ini memperlihatkan tiga dimensi cabaran: perundangan antarabangsa, diplomasi dua hala dan persaingan geopolitik serantau. Konflik persempadanan tidak hanya berakhir dengan keputusan mahkamah atau rundingan diplomatik. Ia meninggalkan kesan terhadap strategi pertahanan negara, pengurusan sumber maritim serta keyakinan rakyat terhadap keutuhan kedaulatan. Dalam era globalisasi, kekuatan sesebuah negara bukan hanya diukur melalui ketenteraan, tetapi juga kebijaksanaan, diplomasi dan keupayaan mengurus pertikaian secara aman tanpa mengorbankan prinsip. apabila kita berbicara tentang konflik persempadanan, ia bukan sekadar siapa yang menang atau siapa yang kalah. Persoalannya ialah apakah implikasi jangka panjang terhadap keselamatan, ekonomi dan maruah negara. Bagaimana Malaysia memperkukuh dokumentasi sejarah, memperkemas strategi diplomatik dan memperkasa pertahanan maritim agar kesilapan lalu tidak berulang? Adakah generasi akan datang memahami bahawa kedaulatan bukan sesuatu yang statik, tetapi perlu dipertahankan melalui kebijaksanaan, ketegasan dan perpaduan? Dan persoalan yang paling penting, adakah Malaysia benar-benar bersedia menghadapi cabaran persempadanan yang semakin kompleks dalam dunia yang berubah pantas? Kerana pada akhirnya, sempadan bukan sekadar garis di atas peta, ia adalah simbol kedaulatan. Dan kedaulatan tidak pernah datang tanpa tanggungjawab.
Pulau Batu Putih, sebuah pulau kecil berbatu yang kelihatan tidak signifikan pada pandangan pertama, sebenarnya terletak di pintu masuk Selat Johor. Laluan air menjadi nadi perdagangan dunia sejak berabad lamanya. Kedudukannya yang strategik menjadikan pulau ini penting bukan sahaja dari sudut keselamatan maritim tetapi juga dalam konteks ekonomi kerana pengawalan laluan ini memberi kelebihan terhadap pergerakan kapal perdagangan antarabangsa. Pertikaian antara Malaysia dan Singapura bukan sekadar isu tanah atau batu semata-mata. Ia berpunca daripada tafsiran sejarah, pentadbiran rumah api Hotspur dan dokumentasi pentadbiran kolonial yang kadangkala saling bercanggah. Setiap surat rasmi, catatan peta dan tindakan pentadbiran terdahulu menjadi bahan bukti yang diteliti secara mendalam. Pada tahun 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa membuat keputusan bahawa Batu Putih adalah milik Singapura. Keputusan ini menegaskan bahawa pertikaian kedaulatan tidak diukur berdasarkan saiz fizikal kawasan semata-mata. Pulau ini mungkin kecil tetapi impaknya terhadap undang-undang antarabangsa, diplomasi serantau dan persepsi rakyat adalah besar. Mahkamah meneliti dengan teliti tindakan pentadbiran lampau termasuk surat rasmi tahun 1953 yang dianggap sebagai pengakuan tidak langsung bahawa Johor tidak menuntut pulau tersebut. Dalam undang-undang antarabangsa, tindakan dan kenyataan rasmi walaupun kecil atau tersirat membawa implikasi jangka panjang. Diam atau kegagalan mempertahankan tuntutan kedaulatan boleh ditafsirkan sebagai persetujuan. Sebuah pengajaran penting bagi setiap negara yang ingin menjaga haknya. Kes ini juga menyoroti kepentingan rekod sejarah yang lengkap dan konsisten. Ia menunjukkan bahawa pertahanan kedaulatan bukan sekadar soal kekuatan ketenteraan tetapi memerlukan ketelitian dalam dokumentasi, pemahaman sejarah dan kesediaan untuk mengambil tindakan diplomatik tepat pada masanya. Implikasi keputusan ini melangkaui sempadan fizikal. Ia mempengaruhi persepsi rakyat terhadap kedaulatan negara, hubungan diplomatik Malaysia-Singapura serta kawalan terhadap perairan strategik yang menjadi tulang belakang keselamatan maritim. Batu Putih adalah peringatan bahawa dalam diplomasi dan kedaulatan, setiap dokumen, surat dan tindakan pentadbiran boleh menjadi penentu nasib negara di arena antarabangsa. Kes Batu Putih mengajar kita bahawa mempertahankan kedaulatan tidak semestinya tentang memiliki tentera yang kuat atau mengawal tanah luas. Ia adalah tentang kejelian, kesedaran sejarah dan pengurusan dokumentasi dengan cermat. Setiap tindakan yang kita ambil atau sebaliknya yang kita abaikan boleh memberi kesan jangka panjang terhadap kedaulatan negara. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, adakah Malaysia terus menguruskan warisan sejarah dan dokumen negara dengan sebaiknya? Apakah kita bersedia menghadapi cabaran sempadan lain yang mungkin muncul pada masa hadapan? Batu Putih mengingatkan bahawa kedaulatan adalah hak yang mesti dijaga melalui pengetahuan, strategi, diplomasi yang berhati-hati, bukan hanya kekuatan fizikal. Di mana Pulau Sipadan? Pulau Sipadan terletak di bahagian timur negeri Sabah. So daripada negeri Sabah tu dia yang belah kanan. Tapi dia jadi pertikaian di antara Malaysia dengan Indonesia. Sebab Pulau Sipadan ni pun dia bukan saja hampir dengan negeri Sabah, tapi dia juga sebenarnya lebih hampir dengan Kalimantan di Indonesia. Jadi atas asas itulah Indonesia pun claim Pulau Sipadan dan Malaysia pun claim Pulau Sipadan. Pulau Sipadan terletak di Laut Sulawesi dan pernah menjadi pertikaian antara Malaysia dan Indonesia akibat sempadanan kolonial yang tidak jelas
selepas era penjajahan. Walaupun kecil, kedudukannya penting kerana pemilikan pulau memberi kesan kepada kawalan perairan sekitar serta sumber perikanan. Kes ini diputuskan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada tahun 2002 berdasarkan prinsip effective occupation, iaitu kedaulatan ditentukan melalui pentadbiran sebenar. Malaysia berjaya membuktikan kewujudan aktiviti pentadbiran berterusan seperti pengurusan konservasi penyu dan kawalan rasmi sejak awal abad ke-20. Keputusan ini menegaskan bahawa tindakan nyata negara lebih penting daripada tuntutan sejarah semata-mata. Selepas kemenangan tersebut, Sipadan berkembang menjadi destinasi selam bertaraf dunia yang menyumbang kepada ekonomi Sabah. Namun, kerajaan menghadkan jumlah pelawat bagi melindungi ekosistem marin, menunjukkan bahawa kedaulatan turut membawa tanggungjawab pengurusan sumber secara lestari. Kemenangan undang-undang tidak menamatkan cabaran. Kedudukan Sipadan berhampiran kawasan konflik rentas sempadan menyebabkan ancaman penculikan dan penyeludupan. Malaysia menubuhkan Zon Keselamatan ESS Zone untuk memperkukuh rondaan dan pengawasan maritim bagi melindungi penduduk serta industri berlanchungan. Kisah Sipadan membuktikan bahawa memperoleh kedaulatan hanyalah langkah pertama. Cabaran yang sebenar ialah mengekalkan keselamatan, memelihara alam sekitar dan memastikan wilayah tersebut mampu memberi manfaat ekonomi secara berterusan kepada negara. Pulau Layang-Layang, sebuah kapal reef yang strategik di tengah Kepulauan Spratly, menjadi simbol penting kehadiran Malaysia di Laut Cina Selatan. Kawasan ini turut dituntut oleh beberapa negara termasuk China, Vietnam dan Filipina. Kehadiran Malaysia bukan sekadar menunjukkan penguasaan fizikal tetapi juga menegaskan aspirasi negara untuk mempertahankan hak maritim dan kedaulatan dalam zon yang bertindih ini. Aktiviti di pulau ini termasuk pemantauan keselamatan dan pembangunan infrastruktur asas menunjukkan komitmen berterusan Malaysia dalam memastikan kawasan ini tidak terabai. China mendakwa sebahagian besar Laut Cina Selatan berasaskan tuntutan bersejarah yang digambarkan melalui konsep Nine Dash Line, iaitu satu garisan putus-putus yang meliputi hampir keseluruhan perairan tersebut dan bertindih dengan zon ekonomi eksklusif beberapa negara pesisir. Tuntutan ini bukan sahaja melibatkan kawasan berhampiran Kepulauan Spratly, malah merangkumi zon yang berada dalam lingkungan 200 batu nautika dari pantai Malaysia. Namun demikian, Malaysia bersama negara-negara ASEAN lain menegaskan bahawa sebarang tuntutan maritim perlu berlandaskan undang-undang antarabangsa, khususnya prinsip yang diperuntukkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Konvensyen ini menetapkan hak serta tanggungjawab negara pesisir terhadap perairan wilayah, zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua secara jelas dan teratur. Malaysia secara konsisten menolak dakwaan berasaskan sejarah yang tidak selaras dengan kerangka perundangan moden. Pendirian ini bukan sahaja bertujuan mempertahankan hak kedaulatan dan kepentingan ekonomi negara, malah bagi memastikan sistem peraturan antarabangsa terus dihormati. Selain itu, Laut Cina Selatan dipercayai mengandungi rizab hidrokarbon yang signifikan seperti minyak dan gas asli.
di samping menjadi antara kawasan perikanan utama di rantau Asia Tenggara, kepentingan ekonominya diperkukuh lagi oleh kedudukannya sebagai laluan perdagangan laut strategik yang menghubungkan Timur Asia dengan Eropah dan Timur Tengah, menjadikannya nadi kepada rantaian bekalan global. Pertindihan tuntutan ini memberi implikasi langsung terhadap hak eksplorasi dan eksploitasi sumber asli, termasuk operasi cari gali minyak dan gas oleh syarikat tempatan. Dalam masa yang sama, ia turut meningkatkan risiko ketegangan keselamatan maritim seperti kehadiran kapal pengawal pantai asing, rondaan ketenteraan dan insiden pencerobohan perairan. Oleh itu, isu ini bukan sekadar pertikaian wilayah tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi, keselamatan dan kestabilan geopolitik serantau. Malaysia menegaskan bahawa sebarang penyelesaian harus dicapai melalui dialog, rundingan dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa demi mengekalkan keamanan dan kestabilan Laut Cina Selatan. Malaysia mengamalkan dasar diplomasi yang sederhana dan berhati-hati. Kita mengekalkan kehadiran fizikal di kawasan ini, namun sentiasa mengelakkan sebarang tindakan konfrontasi yang boleh menimbulkan ketegangan. Dasar ini bukan sahaja penting untuk melindungi kepentingan maritim negara, tetapi juga memastikan hubungan serantau dengan rakan-rakan ASEAN dan kuasa global tetap harmoni dan stabil. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan dengan mengekalkan kerjasama diplomatik di rantau yang kompleks ini. Tiga kes ini menyampaikan pelbagai pengajaran penting kepada Malaysia dalam menguruskan isu kedaulatan negara. Kes Pulau Batu Putih menunjukkan betapa kritikalnya dokumentasi rasmi, rekod pentadbiran dan konsistensi pendirian kerajaan dalam mempertahankan tuntutan wilayah. Dalam pertikaian antarabangsa, bukti bertulis seperti surat menyurat dan tindakan rasmi boleh menjadi penentu kepada keputusan mahkamah. Kes ini mengingatkan bahawa pengurusan arsip negara dan kejelasan dasar luar merupakan aset strategik negara. Manakala, kes Pulau Sipadan pula menegaskan kepentingan pentadbiran berterusan atau efektivitas. Malaysia berjaya membuktikan kawalan efektif melalui aktiviti pemuliharaan, penguatkuasaan dan kehadiran pentadbiran yang konsisten. Ia menunjukkan bahawa kedaulatan bukan sekadar dakwaan sejarah tetapi perlu dizahirkan melalui tindakan nyata dan berpanjangan. Sementara itu, Pulau Layang-Layang mencerminkan cabaran geostrategik moden yang lebih kompleks. Kedudukannya dalam kawasan Laut Cina Selatan yang dipertikaikan melibatkan banyak negara serta kepentingan kuasa besar. Isu ini bukan sahaja berkaitan undang-undang tetapi juga keseimbangan kuasa, keselamatan maritim dan kepentingan ekonomi. Justeru, Malaysia perlu menggabungkan diplomasi, undang-undang antarabangsa dan kesiapsiagaan pertahanan dalam menghadapi cabaran ini. Implikasi konflik persempadanan melangkaui persoalan geografi semata-mata. Dari sudut politik, ia memberi kesan langsung kepada kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Isu kedaulatan sering dikaitkan dengan maruah negara dan ketegasan kepimpinan. Setiap keputusan atau tindakan dalam mempertahankan wilayah akan dinilai oleh rakyat dan boleh mempengaruhi kestabilan politik domestik. Dari sudut ekonomi, kawasan yang dipertikaikan lazimnya mempunyai nilai strategik sama ada dari segi sumber petroleum, perikanan
maupun pelancongan. Ketidakpastian sempadan boleh menjejaskan pelaburan, eksplorasi sumber serta keselamatan laluan perdagangan. Bagi negara seperti Malaysia yang bergantung kepada perdagangan maritim, kestabilan sempadan laut amat penting untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Dari aspek keselamatan dan psikologi nasional, konflik persempadanan meningkatkan keperluan kehadiran ketenteraan dan penguatkuasaan yang lebih kukuh, sekaligus melibatkan kos pertahanan yang tinggi. Pada masa yang sama, isu kedaulatan membangkitkan semangat patriotisme dan jati diri rakyat. Namun, sentimen ini perlu diurus secara rasional agar tidak menjejaskan hubungan diplomatik serantau. Secara keseluruhannya, konflik persempadanan merupakan ujian menyeluruh terhadap ketahanan politik, ekonomi, keselamatan dan identiti nasional negara. Konflik persempadanan membuktikan bahawa kedaulatan tidak kekal tanpa usaha. Ia dipertahankan dengan dokumentasi yang tepat, diplomasi strategik, keupayaan pertahanan dan kesatuan rakyat. Pulau-pulau ini mungkin nampak kecil di dalam peta, namun implikasinya besar terhadap masa depan Malaysia. Kedaulatan bukan sesuatu yang diwarisi, tetapi ia merupakan sesuatu yang perlu dipertahankan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.